哈利路亚！各位弟兄姐妹，大家平安。知道我是一个满面好。感谢主耶稣啊！我们接续下午安息日的聚会。慢慢好，按照过比中国多修改没到。那愿主耶稣能够加倍的将安息日的福赐给大家。那呢好，伊拉个年东岸诺修过诺把这什么给他呢？上午我们谈到长子之道。Bapak cuma hau misalkan kita hau pakai itu bijak wawa ada akasi。我们谈到长子的定义。soal kita koneo kamal anonya bijak wawa呢？就是头生之子就娃娃。头生就是这个要娃娃呢？就是头生之子saya娃娃。亚当、主耶稣都是头生的。其亚当하나님의 saya娃娃。那以色列百姓呢？主耶稣说是我的这个神说他们是我的长子。我说no kawas我以色列好bisa wawa aku sana。所以神借着摩西对法老所讲的话。saat ini dunia Faraoku semua ni lah。说以色列是我的儿子。saya好wawa aku。我的长子。bisa wawa aku。所以这是神对法老所讲的话。好今天我kawas pasal tu ni si Faraon。另外呢，借着主耶稣宝血所洗涤的人也是长子。rumah satu orang jadi rumah sini dia sama masing dia wawa bisa wawa。因为希伯来的作者告诉我们。sebenarnya kita itu Hebrew sana soal我们是来到喜安山。kita sana kita tu ni Sion pokok 永生神的成立istilah sana kaos sana soal。这个地方就是长子之会所共祭的总会。istilah untuk kapulungan usoka itu lagi jelas。所以是长子，所有的长子呢所聚集的地方。isakasa itu ni pulung no kita awawa hanya kamal angkla。那我们谈到第二个就是长子的权益。satu seandainya权利no bisa awawa。他可以获得家庭的领导权。其实hasilnya ira ikut ni merah ini ami kerja baru rumah。它可以分得双份的产业。milam cemila tu财产ikaka pusat。我们下午继续来谈这个长子的权益。那么的话satu人权利no bisa awawa。也就是呢要分别为圣归于神ini mapana insilang tu latihan pancalaya parno ini wama sama。我们看出埃及记13章。Nenek tadi ni出埃及记93章。出埃及记13章。Ini tu ni出埃及记93章。13章11节。11节。看到15节。来ini 15节。13章11节谈到，ini tu ni 93章在一些不拉说一定会。将来耶和华照他向你和你祖宗所起的事。将来好耶和华好masa tu ya nulis dengan keturunan suara将你领进这个迦南之地。tadi ini tayang untuk kanan asra。把这地呢赐给你。asra tu ni hau sebupun di sana。12节谈到。ini tu ya juni setawi。那时你要将一切头生的。一定好saya不正常的并牲畜中头生的。你部分都saya不正。要归给耶和华。把那个把不里的耶和华。公的都要属耶和华。ya bukan好白年好民族的耶和华。凡头生的驴。saya lupa awal你要用羊羔代替。ini tu nya kufur mi patudung。若不代赎。cakap patudung tu ni。就要打折他的颈项。
一定你我要被打车都要来了的啦。凡你儿子中头生的都要数出来。这个伊拉我要娃娃你说都要第三可能呢娃娃好伊，我你伊拉把都公文的呢。14节。一天都要就用线。日后你的儿子问你说。一个不好的，你那个在娃娃一岁，这是什么意思呢？过来娃那里弄一名啊，你就说耶和华用大能的手将我们从埃及为奴之家领出来。我还没说不说，那一生耶和华过年呢，那今年一起不都米萨过来，看来15节。今年好，就那9个月。那时法老岂不不容我们去？很多我的地方好诶，咱们那边这个改变了不少的。耶和华就把埃及地所有头生的，早期我把好诶呀，咱那个在娃他那里都几乎都阿妈的好诶。无论是人是牲畜呢，都杀了。Menurutkan kau tu ayat perbuatan anda tu hawi aku pun hawi peranan partai yang boleh pisah sana呢。因此我把一切头生的公牲畜呢，献给耶和华为祭。Sekarang hati ni hawi na isai hana lai tu saya we perbuatan anu ukam tu peranan hawi ansa yang kini Jehovah。但将头生的儿子都数出来。Sekarang hawi ini tu nya nuwawa saya perbuatan hana hawi peranan hawi ila kopi pakutai pasal。所以我们看到在这个地方，这个你们老的今天好，因为这个头生的是被分别，或者是被分别为圣，要归于神。这个今天好，米西人呢，我说是哎呦娃那好，我先安中搬下来。因为当初呢，神击杀了埃及所有头生的。什么呢？今年一起不多那好，八个人不是娃。他们头生的呢，以色列头生的没有被杀。这个我们以色列都没有去杀娃呢，这个八个人他们呢都要归于神的。不然好把那个你今天把那个今天搞完。所以今天我们也要把自己分别为圣。这个kita ini ada好mana kita tu ni搬下来就大家还那些。我们是属神的了。kita ada好我们搞完三了这。所以保罗呢特别勉励这个哥林多教会。稍微今天去保罗好但是人家那个牛哥林多教会。哥林多教会呢，对这个分别为圣呢，不是很重视。什么哥林多教会那的好原来阿米西人都爱这些。所以他在书信当中，在今天对呀，这个面的保罗好特别呢告诉他们，我平常的人不喜欢要有一个分别。爸爸那个阿米西人因为我们都是长子啦。什么人给他那的好都是那比较娃。我们从哪里可以知道呢？这个他们把它说。我们看到保罗写信给哥林多教会的时候，去保罗好把这个面都有把哥林多教会哥林多后书第6章。人家不是就领导哥林多过小第6章16节。就6节。哥林多后书6章16节。哥林多过小6章呢就6节。16节说神的殿和偶像有什么相符呢？我们偶像还在好，我们呢这个也让这个在。意思就是说，神的殿跟偶像呢一样吗？ulang ini juga ada hawi umia no kawas atau ni kita orang masalah tahu tenai 因为我们是永生神的殿啊。什么人给他人家好但你看我他人来no kawas umia 那这里就告诉我们，就如神曾说了saya hau dia ayau usul kawas 我要在他们中间居住kau hau我tidak ni tak tunukkan tidak amarot 在他们中间来往tidak kau itu nuk numira amsa nawang 我要做他们的神kau hau baru kawas namira 他们要做我的子民jadilah hana hau umano hinaulan mako 17节就让他是又说你们不要从他们中间出来kamu hau inilah mana hau masalah kamu 以他们分别jadilah tu kamu hau masih reng 不要沾不洁净的污hamaan ama kahit
dunia dapat kamu 我就收纳。 kamu hawi wahai aku kamu amiala 18， itu ni cuma aset 我要做你们的父， kamu hawi marwa manahu 你们要做我的儿女。 kamu hawi marwa aku kamu 这是全能的主说的。 hanan pusuanunya ila aku tanan kita hanan kawan 这里不是告诉我们我们要做分别为圣， para ayaw aswa hawi kamu hawi sirengan tu tapi hai kaya 所以呢，我们今天呢，身为长子的人， kita bisa awawa hanan 跟不信的人呢，要有分别了。 sa itini tu dah sepakat sulit tu kau sahawi itini kita bisiren 我们不要说，哎呀，他们可以，我们为什么不可以？ haman hanai tani hawi man sekarang kami anda iman 因为我们是长子了， sama kita hawi ukita 我 awawa 们是被 kita 分别为圣。 sama hawi bisiren tu kita 好，这个就是谈到这个长子的权益。 sekarang hawi ini masalah itu ni kini kita 那另外我们看到长子的权益，也就是得到父亲特别的祝福。 sa rumah satu hawi kini kita hawi ilai kutu kopi suni apuni no ama sama tu kopi tak cukup 好，我们看当初以撒对长子的祝福是怎么说的？ Sara itini kayo juga hawi sebenarnya kopi syukur no kawat cisa naga 就是以撒他怎么祝福这个长子呢？ Orang Isa sama dengan kopi syukur tu ni kita awawa anak 因为以撒他以为所祝福的是以扫， kopi syukur anu lagi Isa hawi ji Isa hawi 结果呢这个雅各呢欺骗了自己的父亲。 sama dengan kuda siapa hawi misalkan ni tu wama mila 但是这个祝福还是领到了这个雅各。 Sekarang hawi ikut itu hawi syukur hawi renok sawi ini siapa kuan 好，我们看创世纪的27章。那在这里所写的你就拿来修，创世纪27章，所写的你就拿来修27章29节，你就表现。 27章29节，所写的你就拿来修了，你就表现。 29节，愿多民侍奉你， Ulas soal hawi, nane alumal binolan tunio minta omai di sana. 多国跪拜你， Alumal ku buka ananai ami bitulus minta omai di sana. 愿你做你弟兄的主， Nanai isu hawi sariakan misu marutapan misu. 你母亲的儿子向你跪拜。 Uwa no binan misau pasian isunan ami tak mi bitulus minta omai. 凡做主你的， Cuma pun mi tihai di sana. 愿他受祝福。 Nanai cemil hawi ma tihis merah. 为你祝福的， Misu wai di sana hawi. 愿他蒙福。 Nanai cemil hawi merah tu saiwai. 所以呢，我们看到在这个地方Sekarang ni tak ini hawi. 特别Nanti cukup nanti. 所以这个长子的祝福呢，在父亲的祝福的内容，它是非常特别的。 Sa apabila kita uficat awal ada bersyukur kau tahu cukup kita. 那今天呢？ Nah ini lebih. 那我们看到今天我们相信耶稣。 Ini perasaan kita tu wama je sama. 我们也是要跟亚伯拉罕一同得福的。 Kita hawi masa tu ni bila pani yang pun anak-anaknya saiwai. 怎么说Mana? Sama dengan tuan. 我们跟以撒一样。 Kita hawi masa kita telah cisa. 承受产业。 Ni contoh kita ni tu jasa kawas. 因为是以信为本。 sama dengan hawi ini itu perasaan hanya naikku dalamnya. 我们为什么会成为亚伯拉罕的后裔呢？ Mana terus saya no dia Quran kita hafal. 因为我们相信耶稣。 Sebenarnya ini pakai soalin minta 以信为本。 Sekarang ini tu ni pakai soalin ku dalamnya. 那亚伯拉罕成为信心之父。 siapa orang yang hawi wama no singko saja. 所以以信为本的人呢，就是亚伯拉罕的子孙。 Ada istilah pakai soalin ku ni dalamnya kita hawi masalah kita siapa orang. 这个也是一种特别的祝福。
有你呢，我俩不别参来必须不过。所以我们看加拉太书的第3章。是人在这里加拉太书第3章。加拉太书第3章。加拉太书第3章。加拉太书第3章。加拉太书第3章第7节。第7节。第7节，所以你们要知道。kamu hoi, kapan kamu? 那以信为本的人，ini apakah soalin hanane atam kau ini? 就是亚伯拉罕的后裔。pasal itu ni terus tu ni Abraham hanane. 并且圣经既然预先看明， sakura suano pasal surah tu malaya aminan ni. 神要叫外邦人因信称义。soalnya kadang kawas punyo iho jeng apakah soalin? 就早已传福音给亚伯拉罕说。masa itu mi datu hai di Abraham hanane aswal. 万国都必因你得福。apa hanane bukan hanane hoi wa mila tu ni seiwai. 第9节， Saka siwa hoi. 可见那以信为本的人， Itili papana kita tu ni apakah soalina hanane tamkau. 和有信心的亚伯拉罕一同得福。 masa tu bakulong tu yang lepas singko hanan si Abraham ila punya seiwai. 所以我们看到在这个地方， Saka hoi bapana kita punya soal tu ini. 这个也是神特别的祝福了哈。 Saka bukupit ko kawas ini. 所以我们相信了耶稣， Apakah soalin kita tu lah si 我 saman. 们是以信为本， Saka hoi ini apakah soalin ko ramian kita. 就成为神的长子，也成为亚伯拉罕的子孙。 Saka baru bawa baru terus ni Abraham mana kita tu kawas hanane hadir. 好，最后我们来谈， Saya boleh tu rasa soalin. 谈到这个长子的失去啊， Saka hau punya kita awak hanane itu 失去了，就是这个长子的名分为什么会失去？ rasa was lah kau sahaja tekula kita awak 这个名分ya nangan kita awak 长子的名分是很尊贵的。 untuk kita awak hanane hau itu mana? 通常按照出生的顺序是给头生的男儿。 pasal tu lain-lain tu kasuput hanane hau babulian kasai awak hanane. 倘若长子不爱惜长子的名分， Ano saka ilana yo, ano sa le mauni hau para saya wei. 或是犯了大罪， Asa hau sila raw para kita awak. 其民分将转移给其他的儿子。 ano para kita awak ama pangkoi hau pemberian tu kia ikut awak. 好，以下呢，我们就提出失去长子名分的原因。 Wa suara nan hati ni kuya lasawa ratu sanai kuya kita nangan hanane. 第一个， Sarai. 我们看为什么会失去长子的名分？ Mana lasawa sa kuya kita awak hanane hau kia. 是因为违背了神的吩咐。 Sama na hau bicho angai tu neo suano kawas. 早上我们谈到这个亚当是神的儿子。 Bapa cuma hau masalah kuna ci tan hau buan kawas. 在路加福音3章38节， Itu lah bukan sancio hasil tahu. 亚当是神的儿子。 Siapa hau utaka wa kawas. 他是长子ufitas awawa pada siapa? 但是在创世纪呢2章17节的时候， Kau lihat ini sosial ni jo nana hau rasani. 2章17节， ni jo nana se. 神告诉他说：“此是分别善恶上的果子，你不可以吃啊。” soalnya kawas sama ayah hau dia sang aku anak ni agak kena tak lah. 因为你吃的日子必定死了。 anak kena tak hau ini, cakap wah tak. 但是呢，亚当违背了神的命令。 Kau boleh siapa hau ini bicara angkua suatu kawas. 到了3章第6节的时候， tadi kan sosial san jo lokse hau ini. 吃了分别善恶树上的果子了， Kapan hantira kuya sang aku anak ni? 灵命丧失了， Saka hau yang noleh anak ta ketika dia hau ini. Mana kau tu? 失去了长子的名分。 Mana sawa kaya itu kia bitat awak. 但是呢，后来由耶稣基督为长子了。 Kau boleh ikut tu hau ini. Punya si Yesus sama Kristus ada yang hau ini. Yang bitat awak. 来去拯救世人
来挽回我们长子的名分。Saka patulungan itu kurasi Yesus Kristo anane itu ya bisa awak itu ikut. 不然亚当一犯罪那所有都失去长子的名分。hatiran tulad ni yatan so berasal dari itu punya bisa awak anane awak tu kita. 那是因为耶稣Sebenarnya kurasi Yesus圣经说是末后的亚当。So berasal hawi untuk ikut tu anane terus anane yatan. 是指着主耶稣来。Orang seorang haji Yesus 来挽回我们，因为相信耶稣再得到长子的名分。Saka ira tu patulung tu laci yatangan tu kisah awak anane kita jalan ini. 我们看罗马书的第5章。Nenek tadi Roma syu dari kosyo. 罗马书第5章。Di sini tu Roma syu dari kosyo. 第5章12节。kosyo no jiu ni shen. 12节。已经有人jiu ni shen. 他说这就如罪是从一人入了世界。Kalau soal tu ni hau punya sumi tu ni hau itu dia tu lah sedaya tamdau ko bila sampai sini tu dia censi kai. 死又是从罪来的。upatai hana hau. Dan dia sumi kurang. 于是呢，死就领到众人了。Saka hau upatai tu hau menurut kita nan ko arumana itu. 因为众人都犯了罪。Sama dengan kita arumana tamdau nan hau cilalau itu. 我们再看到14节。Nenek tak terus tentang ini jiu yang shen. 他说。然而，从亚当到摩西， Saka ini hau ini. Nanti kita cia tangan hari di Mosian. 死就做了王。 Ya patai ada ni hau. Meraba tapangan itu sekira. 连那些不与亚当犯一样罪过的， Ya saya kata tu lah cia tangan cilalau ini. 也在他前下。 Saka cilalau itu masalah rumah sekira. 亚当乃是那以后要来之人的以下。 Saka punya siatan hana ni hau ikut tu hau berayawai tu pula berayawai 15节。 Dia tu cukup sih. 只是过犯不如恩赐。 Sebenarnya pula sumi tu lah hau saya kata pula minggu itu lah nan. 若因一人的过犯， Unik ini tu ni sekali buka patrat sawi. 众人都死了。 Kalau nak tambah apa saya itu? 何况神的恩典。 Sekali ini tu ni mukawas minggu dia hau 以那因耶稣基督一人的恩典中的赏赐。 Sekali ini tu ni dia sama Kristus ane saya tambah tu minggu ni masalah ayah pula pabrik kita nak. 你不更加倍的领到众人吗？ Sekali ini patungan punya ku sayuai kita. 所以我们看到后面谈到，他说首先的人亚当， Sekali ini saya ikut hal ini. Ika ya si 又 wasita 又 ya. 谈到幕后的亚当， Sekali kita pun soal hal ini. Ya ikut tu si Yatan sana. 这个是保罗用2个亚当来因为2个都是长子，一个是主耶稣，一个是亚当，对不对？ Seorang soal di pol ada ni hal. Ujiatan ika ayam utamka. Ka ikut atan ada ni hal. Berarti sama. 所以保罗用这样的方式让我们去明白， Sekarang hanan ni pol kita pasal hal ini. Mau apa nak kita? 他们都是长子。 Salilah hanan ni hal ini. Ufisat awak. 先前的亚当因为违背了神的命令， Sebenarnya berarti yatan hanan ni hal ini. Mi tu angai tu soal kawas. 那幕后的亚当成了叫人活着的灵Sekarang ikut tu yatan hanan ni hal ini. Ya pak uripai hanan ni tu tamdau. 就是主耶稣嘛。 也sama. 所以我们看哥林多前书15章， Ini tu nak Korinto jensu cukup show hal ini. 所以这里就会谈到2个亚当Sekarang ini hal ini. Soalnya kalau soalan tu lah yatan 因为 hanan. 这2个都是神的长子。 Punya ni soalan punya tu soalan ni hal ini. Apa sahaja bisa awak ni也sama. 我们看到哥林多前书15章， Ini tu nak Korinto jensu cukup show. 15章22节，你就你先。 15章22节， Korinto jensu cukup show no. 你就你先。 在亚当里众人都死了，
Sa ini masalah mania tang hau i walau na tang tang pas itu. 照样在基督里啊，众人都要复活了。 Kapulila ini ci Kristus hane hau i walau na tang tang mau kata itu. 诶，我们看到45节， Terus kan kita dan ini 40%. 45节谈到经上啊，也是这样记着说。 Saka usuan ni si hau i mana pula di sana. 首先的人亚当 Ia yau hanane atam kau ciatang. 成了有灵的活人， Cililah hanane hau ia kulai hanane tam olive atam kau. 那末后的亚当 Yang kulai hanane aciatang. 成了叫人活的灵啊。 Maka tam kau paul itu 所 kira. 以我们看到在亚当里啊，大家都死了， Ini ciatang hau i. Maka persen papatai. 因为罪。 Sama hau i ilai ku cumi kira. 但是幕后的亚当就是主耶稣 Kemudian ini tu na terus hanane hau i ilai ku ciatang ciesa. 啊，叫我们活着了。 Nanti ni hau i mau kata ni. 我们又恢复了长子的名分。 Sekarang ini, nanti kulai itu keangan minta tiap bicat angan-angan. 所以违背了神的命令呢，会失去长子的名分。 Sekarang ini hau i itu am tu soal kau tahu i awal itu malah tahu lagi dia bicat awal angan 那 angan. 第二个， Sekarang tu saya. 这个长子的名分为什么会失去？ Mana sawar pura bicat awal angan angan. 也就是轻看长子的名分。 Sebenarnya, kamar wei kupin dengan tulangan. 所以有的信徒啊，对神的儿子啊，这个名分啊，信耶稣神成为神的儿子这个名分，看得很轻啊。 Rumah saya katakan ni hau wawan kawas anak itu nya suatu ni hau kamawan. 很轻易的就有时候就随随便便的失去了。 Kalau tak hau i, cara hau kamau artinya hau i patras kira. 这个做先道的工作， Artinya mi itu yang anak apa ya mau hau i. 不是那么容易哈。 Jaga kantang awet. 有时候以前到这个农民之家，一次又一次，一次又一次，走了1年了。 Jaga itu dia romi sejak ada hau i. Saat itu tiko kesana ya ambil ngomong binanan dalam dalam romi iya. 好不容易啊。 Semua kantang awet. 所以呢，1年了，主耶稣啊，就说怎么走了1年，怎么都还没有人来相信？ Harus teko hau i. Saat teko itu dalam romi iya ambil ngomong ambil. Itulah isi-isingan hau i awal tu kesu. 要叫人信耶稣，这么不容易啊！ Itu betul sinyal suku kehadiran. Kantang jangan ni. 看看我们从小信主的，很轻看这个长子的。 Kita hanya hal ini sinyal tu biasa tu kawan kawan awak kena minta. 在圣经里头，我们所知道的就是以扫轻看了长子的名分。Nenek tak bisa hal ini. Masa tu lah cisawan hanya hal. Kamu mau kena dengar tu lah bicat awak ada yang ada. 这个轻看呢，它的原文就是藐视。 Sekarang kamu awak bila dengar hanya hal ini. Melawan hal ini mana sana? 看不起。 看不下去的那个看不起的意思了。 Sekarang awak bila dengar tu lah hal ini. Kamu cisau. Malah bisu. 所以我们看那个创世纪25章。 Nenek tak punya sosial itu kosiola. 所以如果我们对神的儿子这个名分啊，神的儿子就是长子的名分，如果轻看的话， kita ini minta rujak saja sih sama anu kamu pula rujak hanya tulisan nanti. 我们很容易呢就会失去长子的名分。 Cara tahu ratu rasawar satu dia bisa wawa ada yang nggak kita nak. 就像以扫一样。 Masa terasi isawan hana le. 所以我们看25章32节。 Saya ini tu ni itu kosio no sancho ni setahu. 25章32节。 Itu ni sosial itu kosio no sancho ni set. 以扫说：“我将要死了。” Usual ni isau hau i mengapa itu kamu? 这个长子的名分啊，以我有什么益处呢？ Ubitas wawa anane rujak angangan au mana kaputak wadan. 33节。 Ini sancho sanset. 雅各说啊， Usual tu tiaku. 你今日对我起誓吧。 Sa ani au ilau tu kunyo kapi hai ni suka wadan. 以扫就对他起了誓。
这个一定要都不敢买好的三个币给了。把长子的名分卖给雅各了。ya pisas wawa hanan nangan hawi liwar hantu cia kubuan 于是啊，一定要对所以我们看到34节的时候，他说，于是雅各将饼跟红豆汤给了以扫。一定要做个cia kubu hawi acan ni nak ya红豆汤，那个不boleh ada cia kubu。所以以扫吃了喝了，便起来走了。Sakla cia kubu hawi，还少也，ada tidak，哪能不tidak，lalu satu。后面啊，我们看圣经他怎么说一会儿对什么来？他说，这就是以扫呢轻看了长子的名分。Seorang Isa hawi ini habinan ko kamau la minaneng to ya bisa tawawa nanai。所以你不要小看这个神儿子的名分，因为这个是长子，将来要承受产业。Kita ini wawan kawasan ni hawi akan kamau ko pihalatan将来hawi merah kita tu kampung tu masih sama tinggal kalian。这个为了一点点食物。Harus hawi ini tu dia ini minah nanai akan kalian。所以那个希伯来的作者啊，引用这段经文。Saya itu tu ni hebul show dalam ini hawi supaya masa ni pula suatu ini。把这件事情呢，他说指着贪爱这个事情。Sekarang di sini tu dia suatu ini hawi ma'anu fai，tu ni kakak dan sangat。所以我们看希伯来的作者看12章。以前就黑布的时候就你小好意。希伯来书12章。以前就黑布的时候就你小好意。16节、17节。以前对你16节，你就17节。这边就谈到了。以前就小好意。这个作者就谈到，就是用贪恋世俗这个比方啊。pati na po numira itin to ni akala na hawi itin ko ni ka anok sana。所以我们看这个12章的16节。itin ito ni hebrew show， 就你show no 16节。16节。他说恐怕有淫乱的，有贪恋世俗如以扫的。Kasaran seman hawi ila ko orang ila ko ni hina ya itin ito niya iskal hananay sila。像以扫一样。masa orang ci isawan hananay。他因一点食物把自己长子的名分卖了。saka itin ito na ni kakanan hawi liwar antira。后来想要承受父所住的福ikon hawi minalai sembilan sampai level tunyo subuh no awai lah。既被拒绝了。ikon hawi awato harangan tu。虽然好哭切求。hai kemang tai amisari ini tangis hawi。却得不着门路了。awal tu upakairaan sekira。使他的父亲的心意回转。Saka hawi wamaira hawi ilahi ko kata tikun baru terira。这是你们知道的。ini kapan ada namo？ 所以我们看到在这个地方。Saka ini lima balita。因为轻看了长子的名分。Saka hawi kamawai kita negara tu ni apa bisa wawa ada yang有些青年到了社会上。kalau saya kapan minta kain dan sini tokai hawi。到了这个社会这个城市这个花花绿绿的城市。dan ini tokai hawi， dan ini hanya hawi kayak sapu kayak lawai atma。所以呢，就慢慢失去了对亲近神的时间。Saka hawi nasawa satu parucon merah， dia satu kawas merah。所以就失去了这个长子的名分。Saka hawi awal tu kiano kisah awal hananay di sini kawas。轻看。kamawai ini lagi lah。就像以扫一样。Maka orang ci isawan hananay。我们看圣经里头谈到。Saka ini tu ni sesio pula soal hawi。第二个Saka tu saya。为什么会失去长子的名分呢？ Mana nasawa satu pihak kisah awal hananay。我们从圣经里头来看的是。Saka ini minanang tu ni sesio hawi。有2个例子吧。tu sa pula katina kuat。是因为呢放纵肉体的情意Sama na hawi ini tu ya cinjok ni lah。所以失去了长子的名分。Saka hawi nasawa tu pun ni kakak ada yang gangan。第一个就是雅各的长子流便。Saka awalnya
是流变。我们看创世纪的49章。那在这里所写的永久救赎。创世纪49章。所写的永久救赎。创世纪49章第3节。所写的永久救赎呢，在3节。流变啊，你是我的长子。是吧？流变啊，基础好一呀，比查达娃娃基础。是我力量强壮的时候生的。什么人好一定要看这个不啊，我不听你说。本当啊，大有尊荣的。今天说好一，我大公安多，权力操纵。偏偏安的好一个看不到。第4节。也在用钱。但你啊，放纵情意啊。个不利的好意，你说好意啊，一定一个马上什么都情有不周啊，滚沸如水。马上都你还不容易都没有吃到上来，必不得居首位。你说好意，他刚才你说阿妈罗这里啊，一个盖啊，因为你上了你父亲的床。你说好意，你可以在你说都有啊，包括这安我买说啊，污秽了我的榻。我刚才在你说都有他当然嘛所以我们看到这个流变啊，因为放纵情欲，所以失去了长子。这么我来提流变他的好意，这个不可会都有情有他的呢。那另外呢，就是这个大卫的长子。我们想说好意呀，你查查娃娃你他别的。我们不知道认不认得这个大卫的长子是谁？麻烦那大哈家对啦，娃娃你特别在的。我们看圣经哈。人家不谢谢你。我们看撒母耳记下第3章。今天做了撒母耳过小。撒母耳记下第3章。撒母耳过小在3小。3章请看。人在。第2节。在第10。3章第2节。今天做了撒母耳过小3小呢，在第10。大卫在希伯伦得了几个儿子？我的其他比较好，一天做了希伯伦安尼好，因为一个比那娃娃伊啦。长子是暗嫩。不要比他娃娃安尼啦，好安尼好，是安嫩。是耶斯列人。做那耶斯列人亚希伦所生啊。是亚希伦阿爸派你他比这个没有我在这里。这里谈到这个暗嫩，对不对？今天我说过了是暗嫩啊。暗嫩为什么会失去长子的名分呢？我的是暗嫩好，你马拉萨瓦国内有长子名分没啦？他喜欢他的妹妹他玛。什么好意？现在不沙发了，过来是他玛。所以他就装病。是啊，今天的好意。在那今天啦。要他玛去照顾他。我的是他玛好意，结果对你那个过生来。结果就在被照顾的时候，就玷污了自己的妹妹。这个一直啦，做了比萨的不啦，做了沙发做了沙发啦，好意，一直啦都不看见这个哪里啦。我们看撒母耳记下13章。年代呢，撒母耳过小就3小。撒母耳记下13章。撒母耳过小就3小。13章13节。撒母耳过小就3小呢，就3小。我们从第10节来看。今天都呢，其实刚刚今天能看到。第10节。我了，今天就是早已。暗嫩啊，对他玛说。我了，暗嫩好意，早了那个去大马，安来要沙发了。就告诉他说，你拿食物给我。那么。alam ko kakanan ako dan itin ko putan ako handila. 目的就是要接近啊。ngai hoi mingin ko sa pa ko tama sa ni patong ni anda. 然后呢，他的心就是说我好从你手里呢接过来吃。ngai hoi itira kana ni sang anso tini kapal so alam na kuman. 这个他嘛不知道他的哥哥大哥呢装病。这个巴掌了，沙发啦，过来看看，都讲的好，你啥，那他玛就把
所做的饼拿进卧房。Sa ulah sampai ya, kalau kita mau al anda kan bisa anda apa dari keputihan ni lah. 到他哥哥暗嫩那里。Saka dari keputihan ni anda. 11节。Itu itu ni cerita. 拿着饼上前给他吃。Saka tadi sini ke ayah ni anda pakai cedera. 他便拉住了他嘛。Itu apa hawi? Orang si anda hawi, kamu betul anda nak kamera? 说我妹妹来你来与我同寝吧。sebab kita malah sampai kita mau putih aneh lah. 他嘛说，我哥哥不要玷污我吧。Ini tu dah curi setahu. Tama sepuluh soal lah. Kakak, sekarang apa kali takunan? 以色列中不当这样行。Seperti ini Israel aneh tanda hawi, saya hati ni ko akbar. 你不要做这丑事kisah hawi, amanah hati ni maafkan ko maksud. 13节。Itu dah jualan set. 玷污了我。Itu ni pakali kisah takunan. 我何以掩盖我的羞耻呢？ samahan ako ami tapu ko yung mudo nama ko. 在以色列中也成了遗忘人了。Sa ini Israel anay uno mapra ayat tamdaw ni. 你可以求我吗？ Kali itu mana ko tapang. 他必不禁止我归你呀。sa kapi atem tisonan saktara tisonan. 那第14节。 Itu ni tu dah yung setahu. 但暗嫩不肯听他的话。 Sa punya sampai dah si anang auto kepenting itu soal lah. 因比他力大，就玷污他。 Sebenarnya Israel, sebenarnya kakak awal Israel tu awal, sampai satu bukti. 所以从这里我们看到就与他同寝。 Saka awal, tapi nama kita awal, orang sampai itu tapi nama bukti. 那我们知道这个他玛的哥哥是谁？ apa dah kita orang cita mak cuma orang kakak lah. 同一个妈妈的哥哥就是押沙龙。 untuk kalau saya punya awal cita orang tu saya kakak lah. 这个他玛的胞兄就是押沙龙。 Saka ukaka nula ni tama awal rumah awal ina si Yasalom. 押沙龙我们知道是很有心机的人。 我si Yasalom awal全部来过红布追了。 就是想要篡位。 很多pernah ikai kabusan. 想要篡大卫他父亲的位。 很多我们ni apa studio kamar anu我买了。 他有心机kira ai kurang sapi tahun mira. 想办法了来去杀这个暗嫩。 sama nenda ko masapi tengah sama nenda ko patai kurang si annen. 所以我们看撒母耳记下13章。 Sa sini tu nya Samuel câu show 13秀28节。 Ini tu nya ni jo hasil. 押沙龙吩咐仆人说：“你们注意， ina kurasa ni ya salong, ina kurasa tubang, ina itu. 看暗嫩饮酒畅快的时候， ina kurasa nang awi, ai ka kumana tu pahai diai. 我对你们说杀暗嫩你们便杀他。 Ano ila kula usul pa patay to kurasa nang awi, patay to. 不要惧怕。 Akan tu ka si angin. 这不是我吩咐你们的吗？ so aku tahu na sa kunini. 你们只管壮胆奋勇kamu tahu ya saya pun sudah mau katakan kamu. 29节。 你就表现。 押沙龙的仆人就照押沙龙所吩咐的向暗嫩行了。 Saya tufang niya sa long sanay ko sa awi. Ito sa awi. Ako sa to ni patay to si ananga. 王的众子都起来，个人骑上骡子逃跑了。 Sa alumanay awawa na tapang ana ni awi. Mane awi sa awi. Siapa to? Ikali to nulo pa o. Pakao sa tumiyalo pa mikira. 我们看到在这个地方ini mati dah mita. 暗嫩后来就被杀，失去了长子的名分。 Nenek kuraci anak-anak ni, orang dapat cuma ikut tahu, awak itu kurang kata anak-anak ni lah. 也是因为放纵肉体的情欲， Sama ni awak ini, cakap pasal profet tu ni,情有可能。 不但失去了长子的名分甚至也丧失了肉体的生命。 Sekarang ini, berada untuk dia, bisa awak anak-anak, kak, awak aku jangan kata dengan dia berasa. 今天我们从圣经里头告诉我们， Sekarang ini Indonesia show pasukan Alexander. 我们要体贴圣灵。
就大你的好诶啊，跟人对打不要体贴肉体的情欲，啊，他们啊，大家也看过了哦，包括当然的啊，情有啊，不然会失去长子的名分。我找好诶，那好啥都可以啊，一张娃娃那那最后我们看罗马书第8章，谁过说？人家大官要罗马秀，罗马书第8章罗马秀大要秀，第6节。第六节8章第6节，体贴肉体的就是死了。这个好诶，但是在中哦，这个他的了，我把太多是起来。肉体呀、就是肉体的情欲了我说这个在这里来，他那来不能说啦。那体贴圣灵的呢？他说乃是生命平安。把那爱大家说谁的他的好诶，不讲爱人话。好，13节，你今天中间就30。你们若顺从肉体活着，必要死。按照那个罗马那么可能啊，包括大家好诶，不怕太多。若靠着圣灵啊，致使身体的恶行啊，必要活着。按照人那么可能谁的他的好诶，要么你就谁好诶，我爱好你对啦。感谢主啊！感谢我们先生嘛。我们不要失去长子。kita hoi hamamana para saudara kita picat awawa hanya angan-angan. 我们都是长子。Kita ini picat awawa hanya kita puluh. 将来都要去承受产业。Jolai hoi pamilya kita tu ya aku kau sedih kekalian. 得到双倍的祝福。Jangan tahu kita punya matungal ku semua tu kawas. 好，我们唱诗。Tapi kan 177。Jemaat itu perlu itu.
请坐。